Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Berlaku peperangan secara proksi yang berlaku di Asia Barat pada hari ini. Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Kerana perbedaan ideologi berperang dengan senjata yang dibeli oleh Barat, oleh Timur, sama ada Amerika, Rusia, China berniaga senjata. Kita berperang dengan senjata mereka, bunuh kita, bayar dengan duit kita. Apa jenis macam ini? InsyaAllah Melayu tak jadi masalah. Kita berbeza pendapat, kita berbalak, kita berkelahi, kamu tak macam. Tak lagi peperangan